bagi pandangan abang, siapa band paling bagus yang pernah dikeluarkan oleh negeri Perak? Saya dulu ke 80-an, apa yang saya nampak sebenar-benarnya the band daripada Perak yang betul-betul legend band ataupun menjadi idola band juga kepada saya sendiri, iaitu SYJ. SYJ. Kenapa bang SYJ? Kenapa SYJ? Sebabnya SYJ sendiri pun dia pun adalah sebuah band yang unik. Yang unik di mana keunikan daripada konsep album, lagu diorang, lirik diorang, melawan arus diorang bang. Dia macam ada juga pihak tertentu yang mengatakan melanggar arus, tetapi 80-an tu sendiri adalah tahun scene rock di Malaysia permulaan awal. So kemungkinan juga waktu itu market di Malaysia kurang, yang sinsakkan dia orang tu. Jadi dia orang adalah pelapor awal yang berdentam ke babum di Malaysia.